Kita masuk juz yang kedua. Ayat 142. Sedia semua, tarik nafas dalam-dalam. Sayaqulu as-sufaha'u minan nasi ma wallahum an قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Okey, ayat 142 semua. Total hukum ada berapa? Okey, kita cari tu 8 hukum 8 hukum. Alif lam qamariyah, alif lam syamsiyah. Yang ketiga izhar halqi, yang keempat idgham ma'al gunnah, yang kelima idgham bila gunnah. Yang keenam iqlab, yang ketujuh ikhfa hakiki dan yang ke-8 izhar syafawi. Dua jawapan ada ni. Puan Normal ID 10, Pak Adidah ID 10, Panjatun Nasir 9, Panjang Bila Jaafar 10. Okey. Sempat lagi nak tukar mana? Saya pun tak tahu lagi 9 ke 10. Tapi setakat ni ada dua jawapan Cuba tengok balik, kira balik. Encik Roslan, Waalaikumsalam. Puan Zarina Hashim, Waalaikumsalam. Puan Nur Hish, Waalaikumsalam. Puan Odi, Waalaikumsalam. Puan Kamsiah Ali, Waalaikumsalam. Selamat pagi. Semoga sentiasa sihat. Amin. Terima kasih Puan Kamsiah. Okey, dah Okey. So majoriti jawab 10 Kita tengok. Yang pertama sekali, hukum yang pertama perkataan as-sufaha'u, alif lam syamsiyah ALS. Hukum yang kedua perkataan dia an-nasi pun sama, alif lam syamsiyah ALS. Hukum yang kedua nun mati bertemu qaf dengan ikhfa hakiki IKH. Hukum yang keempat allati, perkataan allati alif lam syamsiyah ALS. Yang keempat. Yang kelima lafzul jalalah, perkataan Allah. Yang kelima alif lam syamsiyah ALS. Yang keenam al-masyriqu, alif lam qamariyah ALQ. Hukum yang ketujuh perkataan al-maghribu, alif lam qamariyah juga ALQ. Okey, yang ke-8 maya idgham ma'al gunnah IMG. Okey, idgham ma'al gunnah, nun mati bertemu ya. Yang ke-9 tanwin bertemu mim. Tanwin bertemu mim, idgham ma'al gunnah IMG. Saya terlepas satu lah semua, minta maaf. Saya terlepas satu. So siapa yang kira 9 tu mungkinlah terlepas macam saya ni. Saya terlepas mim mati bertemu ain ni, izhar syafawi IZS. Okey. Tu yang ke-10. Bermakna idgham ma'al gunnah ni yang ke-10. Idgham ma'al gunnah yang ni yang ke-9. So 2 IMG Okey, yang ke-8 ALQ, yang ke-7 ALQ, yang ke-6 ALS, yang ke-5 pun ALS, yang ke-4 IKH, yang ketiga IZS. Okey, yang kedua ALS dan yang pertama pun ALS. Okey. Boleh dapat semua? 10 yang betulnya 10 total hukum. Puan Ana, Waalaikumsalam. Puan Ana tertinggal home. Betul, saya tertinggal tadi. Saya pun boleh tertinggal Puan Ana, Waalaikumsalam. Macam Khatijah Muhammad, Waalaikumsalam. Selamat pagi, gambar terang, suara jelas. Alhamdulillah. Umi Ulumuddin, Waalaikumsalam.
Okey, sambung seterusnya ayat 143. 143. Okey, tarik nafas dalam-dalam. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ. Berarti kat dulu. Ambil balik وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. Tarik nafas lagi dan dalam. وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ. Berarti kat dulu. Ambil balik. مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ. Okey, ayat 143 banyak hukum semua. Ambil masa dulu, kira betul-betul. Dan apakah hukum-hukumnya? Encik Roslan, surah apa? Suratul Baqarah. Muka surat 22 ni. Muka surat 22 ayat 143. Sekarang kita cari hukum ayat 143. Pak Hadijah 20. Okey. Pak Hadijah ada 21. So setakat ni ada dua jawapan juga. 20 dengan 21. Pak Normal Adil total 21. Okey. Pak Jamil Jaafar 20. Umi Ulumuddin 21. Gila-gila 20, 21, 20, 21. Okey, sekarang dah jadi majoriti 21. Pak Syarmi Alihaya 21, Pak Nini 21, Pak Maznah 21, Pak Ana 20, Pak Radhi Ayun 21. Okey, banyak setakat ni yang paling banyak sekali ni. Padahal kita baru cari 8 hukumnya. Tapi banyak 20, 21. Okey, apakah hukum-hukum dia? Boleh tulis kat komen. Kita tengok sama-sama. Mana yang betul? 20 ke 21? Belum tentu majoriti betul. Kan? Okey, kita tengok. Yang pertama sekali, hukum yang pertama, mim mati bertemu hamzah, izhar, syafawi, IZS. Hukum yang kedua, tanwin bertemu waw, idgham ma'al gunnah, IMG. Hukum yang ketiga, tanwin bertemu lam, idgham bila gunnah, IBG. Hukum yang keempat, perkataan an-nasi, alif lam, syamsiyah, ALS. Hukum yang kelima, perkataan ar-rasulu, alif lam syamsiyah juga ALS. Hukum yang keenam, mim mati bertemu shin. Okey, izhar syafawi IZS. Hukum yang ketujuh, perkataan al-qiblata, alif lam qamariyah ALQ. Hukum yang ke-8, perkataan allati allati alif lam syamsiyah ALS. Hukum yang ke-9, nun mati bertemu ta, ikhfa hakiki, singkatan IKH. Okey, ini hukum yang ke-9. Yang ke-10, nun mati bertemu ya, idgham ma'al gunnah, IMG. Hukum yang ke-11, perkataan ar-rasulah, alif lam syamsiyah ALS. Hukum yang ke-12, nun mati bertemu ya, idgham ma'al gunnah, IMG.
Hukum yang ke-13, nun mati bertemu qaf, ikhfa hakiki IKH. Hukum yang ke-14, nun mati bertemu kaf, ikhfa hakiki juga IKH. Okey, hukum yang ke-15, tanwin bertemu hamzah, izhar halqi IZH. Hukum yang ke-16, perkataan allazina, alif lam syamsiyah ALS. Hukum yang ke-17, lafzul jalalah, Allahu, alif lam syamsiyah ALS. Hukum yang ke-18 pun sama, lafzul jalalah ALS. Yang ke-18 Yang ke-19 lafzul jalalah Allah ALS. Yang ke-20 perkataan an-nasi, alif lam syamsiyah ALS. Dan yang ke-21, hukum yang ke-21, tanwin bertemu ra, idgham bila gunna IBG. So yang betulnya, siapa yang jawab 21? Tertinggal. Oh, Puan Jamilah Jaafar tertinggal IKH. Okey, baik. Tertinggal kat IKH. Oh, Puan Anna tertinggal kat IZH. So lain-lain Ada yang tertinggal yang jawab 20 tu, ada yang tertinggal IKH, ada yang tertinggal IZH. Okey. Boleh. Sebab 2 jawapan je. Puan Ayu Azami, waalaikumsalam. Maaf tak dapat ada kelas duha. Okey, baik Puan Ayu Azami. Puan Halijah pula tertinggal kat ALS. Okey. Maknanya lain-lain bukan satu tempat yang tertinggal tu. Okey, faham? Tak apa. Tertinggal satu tu okey. Baik, seterusnya ayat 144 Tarik nafas. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim wa ma Allahu bighafilin amma ya'malun. Okey, ayat 144. Boleh tahan, banyak hukum juga Ambil masa dulu, cuba kira. Ada berapa? Puan Faridah Haji Ahmad, waalaikumsalam. Selamat pagi. Puan Normal ID 13. Okey, 13. Setakat ni tak ada yang satu jawapan lagi Puan Adil Adil 13 juga. Puan Ana 13. Okey, ni satu jawapan ni gayanya. Puan Syamil Ayah 13. Umi Ulumuddin 13. Puan Nora Nizam 13. Kak Mah pun 13. Puan Roda Ayun 13. Puan Azam Aizir 13. Puan Jatun Nasir 13. Okey, apakah hukum-hukum 13 tu semua? 13 So ayat 144 satu jawapan je. Kita tengok betul ke 13. Yang pertama sekali perkataan as-sama'i. Okey, hukum yang pertama as-sama'i, alif lam syamsiyah ALS. Hukum yang kedua tanwin bertemu ta, ikhfa hakiki IKH. Hukum yang ketiga perkataan al-masjidi, alif lam qamariyah ALQ.
Okay, ALQ. Lepas tu hukum yang keempat, Al-Harami pun sama, ALQ. Hukum yang kelima, Nun mati bertemu ta dengung ikhfa hakiki, IKH. Hukum yang keenam, mim mati bertemu fa. Okey, ayat izhar syafawi, IZS. Hukum yang ketujuh, mim mati bertemu shin pun sama, izhar syafawi, IZS. Hukum yang ke-8, perkataan allazina alif lam syamsiyah, ALS. Hukum yang ke-9, al-kitabah alif lam qamariyah, ALQ. Hukum yang ke-10, perkataan al-haqqu pun sama, alif lam qamariyah, ALQ. Yang ke-11, nun mati bertemu ra idgham bila gunnah, IBG. Yang ke-12, hukum yang ke-12, lafzul jalalah Allahu alif lam syamsiyah, ALS. Dan hukum yang ke-13, tanwin bertemu ain izhar halqi, IZH. So betul jawapan. Betul siapa yang jawab 13 tu? Puan Ana tertinggal Al-Haram. Al-Harami kan tadi? Ada jumping ke semua? Video ada jumping ke? Saya disebut tadi kan Al-Harami tadi. Alif lam qamariyah. Ni yang keberapa tadi? Al-Harami tadi 1, 2, 3, 4 kan? Hukum yang keempat. Okey. Baik, seterusnya ayat 145. Ayat yang terakhir semua 145. Tarik nafas dan dalam kita baca sampai tempat berhenti tempat waqaf. وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ. Berhenti dulu. Maja kita ambil kat situ. Ma ja'aka minal ilmi innaka idzal laminaz zalimin. Okey, ayat yang ke-145 semua. Banyak hukum juga. Berapa ke semua hukum? Semua sekali. Encik Roslan 19 banyak. 19. Cik Roslan cari dari alif lam qamariyah sampai izhar syafawi. Puan Normal Aidil 11. Puan Anna 11. Cik Roslan baru join pagi ni Kita ulang kaji balik Cik Roslan. Kita cari hukum alif lam qamariyah dulu. Lepas tu alif lam syamsiyah, yang kedua alif lam syamsiyah, yang ketiga izhar halqi. Yang keempat, hukum kita cari idgham ma'al gunnah. Yang kelima, idgham bila gunnah. Yang keenam, iqlab. Yang ketujuh, ikhfa hakiki. Dan yang ke-8, izhar syafawi. Kita cari 8 hukum je dulu. Okey, setakat ni semua jawab 11. Satu jawapan je Okey, baik. 2 ayat terakhir semua satu jawapan. Cantik. Puan Normal ID 11, Puan Anas 11, Puan Syamil Ayahya 11, Puan Jamilah Jaafar 11, Puan Mazana Syahari pun 11. Semua jawab 11. Okey. So, kalau semua jawab 11, betul lah tu.
Okey, kita tengok yang pertama. Nun mati bertemu hamzah. Izhar halqi IZH. Hukum yang kedua perkataan allazina alif lam syamsiyah ALS. Hukum yang ketiga perkataan al-kitaba alif lam qamariyah ALQ. Hukum yang keempat tanwin bertemu mim idgham ma'al gunnah IMG. Hukum yang kelima nun mati bertemu ta ikhfa haqiqi IKH. Hukum yang keenam pun tanwin bertemu qaf sama ikhfa haqiqi IKH. Hukum yang ketujuh tanwin bertemu qaf lagi sekali IKH. Hukum yang ke-8 ada tanwin pula nun mati bertemu ba iqlab IQ. Okey, iqlab. Hukum yang ke-9 al-ilmi alif lam qamariyah ALQ. Hukum yang ke-10 tanwin bertemu lam idgham bila gunnah IBG. Dan hukum yang ke-11 al-zalimina alif lam syamsiyah ALS. Okey. So, tu dia 11 hukum. 1 IZH, 2 ALS, 2 ALQ. Okey, 1 IMG, 3 IKH, 1 IQ iqlab dan 1 IBG. Okey, dapat semua tanda. Alhamdulillah, selesai sesi bacaan talaki kita pagi ni. Apa pun terima kasih saya ucapkan kepada semua yang sudi live dengan saya sama-sama dekat TikTok pagi ni. Dan untuk sesi bacaan talaki, insya-Allah kita jumpa lagi malam nanti. Bacaan suratul Sajdah dan juga suratul Mulk pula. Sama-sama kita akhiri dengan tasbih kifarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillah.